begitu banyak barang. Semuanya sangat cantik. Lihat gula-gula getah berperisa. Wah, saya ada jerung dan gula-gula getah. Mari kita cuba. Wah, saya boleh tiup bilon. Ini sangat hebat. Saya akan mula menghias kek dengan gula-gula getah cair. Dan saya akan mulakan dengan taburan. Saya ada banyak sangat meratakannya. Wah, gula-gula getah. Lihatlah mereka. Sedap. Saya sudah suka ini sejak kecil. Tunggu. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Ayo, memotong semuanya di udara kerana saya seorang profesional. Oh ya, ia berjaya. Hasil yang cemerlang, saiznya sempurna. Nate, saya akan ajar awak satu pengajaran sekarang. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Marshmallow memang sempurna. Baiklah, gula-gula getah saya juga cantik. Mari kita mulakan. Sesuai dengan sempurna. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Oh, saya tahu. Lihat ini, pita gummy. Saya telah melakukan sedikit keajaiban dengan tangan saya dan sekarang saya ada payung. Lihat. Wah, bagaimana anda mendapat idea ini? Dan itu bukan semua. Saya ada lebih banyak idea. Sementara itu, saya akan menghias kek dengan botol gummy. Wah, adakah itu cacing? Ups. Baiklah, tak mengapa. Wah, hebat! Ya, saya tahu saya sangat hebat. Anda datang dengan idea yang hebat. Baiklah, mari kita teruskan dengan gula-gula getah Hubba-Bubba. Saya Justina Surnyatwari. Dan bayang saya ada di sini. Sedap, ia semakin baik. Wah, kami ada kek yang cantik. Saya tahu. Hidangan baru dan baunya sedap. Oh, kucing. Saya suka semuanya. Mari kita lihat lollipop. Saya suka. Wow, kawan-kawan, saya boleh makan semuanya. Itu pelik. Tetapi ia memberi saya idea yang hebat. Saya menggunakan tukul saya. Hebat. Sekarang saya ada taburan yang sempurna. Sekarang saya akan menghias sisi kek ini dengannya. Oh, ia benar-benar cantik. Dan sekarang saya menggunakan bola mini ini. Ia sempurna untuk hiasan dan juga ia sedap. Akhirnya, beralih kepada gula-gula kapas. Oh, ia sangat sedap. Saya suka ketika saya masih kecil. Oh, dan sekarang kucing saya tepat di atas. Awan comel dan kucing. Oh, saya juga terfikirkan sesuatu. Dan ia cemerlang. Lollipop memang sempurna di situ. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Ya, sirap manis yang lazat. Tuangkan semuanya di atas dan tambah sedikit taburan. Itu cantik. Saya suka. Tak mungkin. Lebih banyak makunan. Wah, lihat marshmallow ini. Arnab comelnya.
Mari kita mulakan dengan mereka. Oh, itu memalukan. Saya baru melihat semua istimewa arnab dan hati. Wah, itu comel. Mari lihat apa yang Sia ada. Donat bagus. Dapat. Baiklah, kamu tidak suka itu? Itu lebih baik. Itu dia. Ia kelihatan sangat lucu. Dan ia sempurna untuk bahagian kek. Saya, apa pendapat kamu kawan-kawan? Wow, kami telah melakukan banyak perkara. Saya tahu. Dan ia cantik, kan? Sangat berbeza, tetapi kedua-duanya hebat. Tera, boleh kita cuba? Saya ingatkan awak takkan tanya. Oh, ini sangat sedap, lazat dan beruang itu luar biasa. Apa? Cermin mata? Saya sangka itu tulang. Baiklah, sekarang kek itu sendiri. Betapa cerah dan cantik. Saya suka. Tiada siapa boleh menghentikan saya. Hebat sekali. Oh, hello kawan. Saya akan gigit kepala awak. Wah, kamu memang lebih sedap daripada ikan biasa. Sekarang kek itu sendiri. Mari cuba karya seni ini. Cacing, apa kabar kamu semua? Sedap. Ini adalah salah satu hidangan terbaik yang pernah saya rasa. Ya, satu lagi keping. Dan satu lagi. Memang mustahil untuk berhenti. Saya suka setiap gigitan. Sedap. Wah, dan bola-bola mini. Lazat. Oh, Arnab, kamu sangat comel. Tetapi sejujurnya, kamu lebih sedap daripada rupa kamu. Sekarang kucing. Ia sangat sedap. Oh, baiklah donat, masa kamu sudah tiba. Oh, ia sangat sedap. Saya tidak silap dengan kamu. Dan sekarang gula-gula. Wah, mungkin satu lagi? Oh, terima kasih. 5 jari. Kawan-kawan, pastikan untuk suka video ini, tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk melanggan saluran kami. Selamat tinggal!